Anak Amiza meninggal, boleh pula Aida Aris buat live sebelah jenazah. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon wanita Aida Aris dikecam netizen apabila dipercayai melakukan sesi live bersebelahan jenazah anak kepada pelakon Amiza Aznan, iaitu Allahyarham Andre Mikhail. Menerusi perkongsian di thread rakaman video yang disiarkan, semula itu memaparkan Aida melalukan sesi siaran langsung, berkongsi keadaan terkini sahabatnya yang sedang bersedih kerana kehilangan anak tercinta. Amiza belum tidur tahu, dia sampai sekarang tak tidur lagi. Kita bagi Kak Amiza tidur dengan arwah, ucap Aida, baru-baru ini. Namun begitu, tindakan tersebut mengundang rasa kurang senang orang ramai kerana tidak menghormati jenazah dan keluarga arwah. Menelusuri ke ruangan komen, warga maya menegur agar tindakan sebegitu tidak berulang kembali dan memberikan beberapa amalan yang boleh dilakukan semasa menziarahi orang yang sudah meninggal. Tak reti baca Yasin ke? Terdahulu, Andre Mikhail dilaporkan meninggal dunia selepas hampir setahun berjuang melawan kanser paru-paru tahap 3. Berita pemergian Allahyarham dikongsikan sendiri oleh Amiza menerusi kemas kini di Instagram Stories pada Isnin. Untuk rekod, pada Februari tahun lalu, Amiza pernah memaklumkan bahawa Andre disahkan menghidap kanser paru-paru tahap 3. Setahun kemudian, aktris itu sekali lagi diuji apabila anak keduanya, Adrian Adam, 18, turut disahkan menghidap kanser tulang. Perkhabaran tersebut dikongsikan di media sosial sehingga mengejutkan ramai pihak.